Mana tarik, situlah hari nak jalan. Okey guys, selamat petang ah. So hari ni Abai turun depan Sapura. Biasa Abai kerja awal hari ni. So Abai turun pukul 5. Air tengah surut guys. Air tengah surut. So biasa air ni Abai turun sini cuma target ikan tanda. Hari ni pergi cari, biasa Abai kerja lewat, pergi cari umpur-umpur sarang. Memang tak ada guys. Dekat 5 tempat pergi cari memang tak ada. So tak ada choice, Abai beli udang kopek je. Kita try tengok. Air cantik, memang cantik, pasang tinggi je. Tengah surut. Tapi tak apalah, ini baru pukul 5. Ada masa lagi kita pakai dorot. Lain tengok apa yang dapat. Okay, setting dulu. Okay guys, Abai dah setting dah. So hari ni cuma dapat udang kopek je. Pakai 3 mata, mata saiz 12. Kita try saja guys. Bagi tanda. Ini memang cantik guys, layan tanda. Saya ni tahu ada. Kita target umpur-umpur sarang, umpur-umpur tak dapat. Kita apalah, dapat udang kopek lah guys. Okey, jauh juga. Oh, satu setting. Setting kedua pun sama juga guys. Udang kopek. 3 mata, mata saiz 12 juga. Agak safe. Okey, jauh juga. So, 2 setting pun sama guys. Kita tengok air cantik ni. Cuba lah apa yang dapat. Try. Sekali tekan, tali dah turun. Ada. Sudah. Ikut. Gerak-gerak guys. Nice. Dua lagi. Anak gerak kecil kan. Okay guys, kat sini makan tapi kecil-kecil lah. Berasa air dah surut dah. Boleh kot pergi sana. Spot biasa boleh mancing sana. Dah pukul 6. Lagi sejam tu kita mancing kat situ, tengok dapat tak. Jom. Ini dah kurang dah. Tadi dapat saya geruk-geruk je. Makan tapi tak lekat. Kecil-kecil banyak kacau. So kita pergi sana. Jom, try sana. Dah kapal sana. Di dalam guys, dekat muara kecil tu air sampai tinggi juga. Tak apalah, lagi sejam tu kita tak boleh tunggu. Kita datang try sendiri tu lah. Pot biasa, pot tanda ni. Ada umpur-umpur sarang. Tak apalah, kita pakai udang kopek pun. Dia nak ikut kita balik, dia ikut dah. Dalam juga air ni.
Lagi sejam je kan. Kalau Abai tunggu lagi, dah gelap dah tali mancing. Tapi kita datang je, try. Oh, ada walking ni, pantun dia. Oh, dah sampai. Okey, jom. Dah sampai dah. Kita setting dulu kan. Ai, tak ada. Makan terlekat. Terlekat. Dah. Dah mula dah duri pula. Duri. Ini dah kena dah. Makan. Oh, tanda ada guys. Tapi kecil sangat dah. Kecil sangat. Kalau besar sikit boleh ambil. Kecil sangat. Lepas. Wah, time dia ada. Dah ada dah. Time ni memang untuk tanda. Kalau pupuk sarang ada memang dia kan. Dia ada dah tapi udang kopek susah dia makan kat sini. Kalau pupuk sarang yang padu lah. Aku kerut. Sekali lagi saya makan ni. Mana tarik? Situlah hari nak jalan. Semua besar-besar kan. Kerut-kerut lagi.
Semua saiz-saiz guys, gerut-gerut. Besar. Try lagi. Wih. Ikan ni itu pun dah tekan kan. Kecil sikit ni. Kiki pula. Cuaca pun dah malam ni. Kita cuba lagi sekejap je lah. Ada juga asyik sini, gerut-gerut memang saiz guys. Tanda dapat apa? Tanda dapat kecil seekor je. Ini memang umpu-umpu sarang kalau ada memang padu guys. Air cantik memang dia ada, tapi wah, udang kopek kita nak buang jauh, tapi sini nak buang jauh sikit. Udang kopek kita kalau buang laju sikit, udang dah terbang. Kalau umpu-umpu sarang dia lekat. Lagi satu dia punya bau apa, tanda biasa lah dia ambil umpu-umpu sarang kan. Hari ni tak ada lah. Umpu-umpu sarang boleh cari 5 tempat pun tak ada. Semua habis awal hari ni. Lah, cuba sekejap tengok. Tapi gerut-gerut saiz guys. Gerut-gerut memang saiz. Semua naik gerut-gerut je. So okey dah. Apa, try sekejap lagi tengok. Dia tekan sekali, tali turun saja. Kerja lagi. Okey, tak apa. Kita cuba dah malam ni. Kita kemas saja lah. Ini memang cantik kan. Belum pasang lagi. Hari ni pasang 8.5. Masa ni kita layan umpu-umpu sarang. Memang padu kan. Tapi buang jauh sikit dah. Buang jauh sikit. Memang time-time kita makan ni. Kalau udang kopek abai, kalau buang laju sikit dia hilang dah. Tak apalah, jom kemas dulu. Ya. Okey guys, video hari ni sampai sini saja. So aku dah balik, cuaca pun dah malam ni guys. So bolehlah cari lauk sekejap. So adalah lauk sikit. Gerut-gerut guys. Semua saiz juga. Tak kecil-kecil, besar kan. Ni baru kecil. Ni semua besar-besar. Saiz makan ni. So hasil hari ni adalah 6 ekor. Jadi gerut-gerut. Tadi Abang dapat tanda. Dapat banyak dapat ikan kecil-kecil. Gerut-gerut dengan bolos. Abang lepas dah tadi. Tapi ni untuk saiz makan kita ambil je lah. Okay guys, lama juga Abang tak turun spot ni. So hari tu ada turun pun sekejap tadi ikan. Hari ni try memang air cun guys. Ini memang air cun. Abang tahu biasa Abang datang mancing tanda kan. Umpu sarang tak ada. Itu saja. Kalau umpu sarang ada, lagi padu hari ni kat sini. Tak apalah guys. Kita apa yang ada kita ambil je lah. Okay, jom guys. Kita balik dulu. Kita jumpa next video. Nyamuk dah start dah. Jom.